Bila skrin tu jadi hitam tu tadi, dia nampak bayangan muka seseorang berdiri membongkok di sebelah dia. Pintu tandas time tu terbuka sikit. Tapi kenapa cahaya makin malam? Assalamualaikum and hello guys, welcome back to show my channel. So guys, thank you pada yang dah klik video ni, dan pada korang yang belum subscribe channel Mai, korang boleh tekan butang subscribe di bawah supaya korang tak tertinggal kisah-kisah seram yang akan Mai share selepas ini. Pada video kali ni Mai akan share 2 kisah seram tentang hotel di Sabah. So, tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Kisah yang pertama ni bertajuk Hotel Berpuaka di Sabah. Sebuah gangguan yang berlaku di sebuah hotel di tengah-tengah bandar Kota Kinabalu, Sabah. Kisah ni datang dari seorang lelaki yang bernama Hazman. Dia ni seorang pekerja swasta yang datang ke Sabah atas urusan kerja. Apa yang berlaku pada malam tu buat dia serik nak bermalam di hotel yang tak dikenali dia. Maksudnya dia dah serik tak nak tinggal lagi dah hotel. Mana-mana hotel yang dia tak research dulu tentang hotel tu. Faham tak? So, dan percayalah, tempat cantik tak semestinya selamat. Waktu tu Hazman tiba di Kota Kinabalu International Airport kira-kira pada jam 6.30 petang. Pada yang tak tahu lagi, di Sabah ataupun di Sarawak, pada pukul 6.30 petang macam tu dah nak masuk maghrib. Kiranya macam langit dah gelap sangat lah. Dan dalam jam 7 macam tu memang dah rasa malam betul. Sampai je Hazman di dekat hotel sekitar 7.30 malam, Hazman teruslah pergi check in hotel. So, lepas dia bayar apa semua, dia dapat bilik di tingkat 11. Malam tu dia tak plan nak keluar ke mana-mana. Dia masuk je bilik, dia mandi apa semua. Dia decide untuk lepak dekat bilik je, layan Facebook, YouTube dan baca kisah-kisah seram dalam Facebook tu lah. Makanan pun dia dah tapau awal-awal dekat airport tadi. So, lepas dia mandi dan solat apa semua, dia buka laptop atas meja dia. Dalam bilik tu kan ada disediakan meja dengan kerusi kan. So, dia duduk dekat meja tu, dia buka laptop dan malam tu dia just nak chill-chill je, santai-santai je, tengok YouTube, baca kisah seram dalam Facebook macam tu. Dalam bilik tu ada TV tapi dia malas nak buka. Tapi bagi dia pada malam tu bukan malam yang biasa. Dekat meja sisi katil tu ada satu radio yang nampak macam radio lama macam tu. Hazman pun pasang radio tu. Bila dia pasang radio tu, keluarlah siaran Era Sabah. Suasana bilik waktu tu memang agak selesa lah sebab ada muzik latar kan. So, dalam sejam lepas tu, radio tu tiba-tiba senyap. Keadaan pun jadi sunyi macam biasa. So, dia pun bebel lah dalam hati. Radio pun boleh rosak. So, time tu kan kan tadi aku cakap ada TV tapi dia malas nak buka. So, dia biarkan je lah. Tapi tak lama kemudian, radio yang bisu tadi mula keluarkan bunyi statik macam radio rosak macam tu. Tapi dia buat tak tahu je lah. Dia masih pandang laptop dia dan tengok Facebook dalam tu. So, dia teruskan scroll Facebook dia. Tapi yang peliknya, deria pendengaran dia makin lemah. Makin orang cakap makin dia tak dengar apa-apa. Macam tu lah. Semua bunyi macam perlahan je. Time tu bunyi statik tu tiba-tiba bertukar jadi suara orang.
sayup-sayup je suara tu. Seakan-akan orang menyebut nombor dalam secara rawak. Dia macam 3, 4, 5, 2, 1, 3, 5, 6. Macam tu lah. So Azman ni pun terkedu lah. Dia macam apa benda pula ni? Dan masa dia tengah cuba faham dengan suara tu, telinga dia ni rasa macam kena tekup dari belakang oleh seseorang. Dan bila dia rasa je benda tu, dia pun teruslah melompat dari kerusi dia dan terus dia pusing ke belakang untuk tengok siapa yang tekup telinga dia. Dia macam tu. Tapi bila dia toleh belakang, tak ada siapa-siapa pun yang dia nampak. Lepas dari kejadian tu, dia cepat-cepat padamkan radio tu. Dia angkat, dia buka semua lampu dalam bilik tu. So dia sambung balik duduk untuk tengok Facebook dan YouTube. Sebab nak hilangkan rasa takut dia ni tadi. Tapi waktu dia nak buka satu video dekat dalam YouTube tu, skrin laptop dia tu tiba-tiba jadi hitam. Blank macam tu. Kan kalau laptop kita ni, kalau macam kita lock dia, skrin dia jadi hitam kan. So nampak lah apa orang cakap, bayangan diri kita dalam laptop tu kan seolah-olah cermin lah kan. So bila skrin tu jadi hitam tu tadi, dia nampak bayangan muka seseorang berdiri membongkok di sebelah dia. Seolah-olah tengah tengok video sama-sama dengan dia. Hazman terus campak laptop tu dekat tepi bila dia tengok benda tu tadi. Jelas sangat ada sesuatu dengan dia dalam bilik waktu tu. Dia time tu tak sempat nak tengok rupa, tapi dia tahu benda tu betul-betul dekat sebelah dia. Suasana bilik tiba-tiba jadi panas dan sesak. Korang tahu, korang rasa tak kalau korang di tempat orang ramai dan korang di tengah-tengah, korang rasa tak sesak dia macam mana? Macam itulah Hazman ni rasa. Macam ramai orang berdiri dekat sekeliling dia. So dia pun ambil keputusan untuk keluar dari bilik. Time tu dia panik dan dia terus buka pintu. Dan time tu dia tak bawa apa-apalah. Dia bawa diri dia je untuk pergi keluar dari bilik. Radio tadi tiba-tiba terpasang balik. Tapi radio time tu keluar siaran Era lah. Bunyi statik yang sama, cuma kali ni tak ada suara yang menyebut nombor tadi. Dia berlari keluar. Dia tekan butang lift berkali-kali. Bila dia tekan butang lift berkali-kali, dalam keadaan dia takut tu tadi, lift pun sampai. Bila lift sampai, dia pun masuk ke dalam lift. Korang bayangkan dia masuk ke dalam lift tu. Dia tekan butang tutup lift, tapi time tu pintu lift tu dia nak tutup tu macam perlahan sangat. Macam tengah tunggu orang lain lagi yang masuk. Korang bayangkan. Tiba-tiba lift tu rasa mendap sangat. Rasa macam ada beban berat yang masuk sekali dengan dia. Dia decide berdiri belakang sekali dan bersandar dekat dinding. Time tu fikiran dia dah bercelaru dah. Tapi naluri dia ni suruh dia bersandar dekat belakang. At least kalau benda tu datang bukan dari belakang dia. Sampai dia dekat tingkat 9, lift terbuka sendiri. Ting. Bila dia tengok keluar, tak ada siapa-siapa. Tak ada siapa-siapa yang masuk. So, time tu yang ada cuma bau hancing yang kuat menusuk ke dalam hidung dia. Dia nak tutup pintu lift tu balik. Dia tekan berkali-kali dalam keadaan yang takut tu. Tapi tetap tak tertutup. Bulu tengkok dia time tu dah meremang habis dah. Dan sekali lagi, telinga dia ni ditekup dari belakang. Dia macam macam tu. So dia pun terus lari keluar dari lift tu. Dia cari pintu kecemasan. Itu bomba tu lah. Dan turun dari tingkat 9 sampailah ke lobi. Sampai je dia dekat lobi, suasana time tu memang macam biasalah, macam tak ada apa-apa yang berlaku.
ada orang lalu lalang, staff hotel sibuk macam tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi time tu Hazman dah macam tak keruan, dah macam panik lah. Nak dijadikan cerita, time tu handphone dan wallet dia semua tertinggal dekat dalam bilik dia waktu tu. Sebab time tu dia keluar bilik, dia bawa diri je. So dia pun carilah staff housekeeping dekat situ. Bila dia cari staff housekeeping dekat situ, ada seorang staff tu. So dia cakap lah dekat staff housekeeping tu, dia bagi alasan kunci bilik dia tertinggal dekat dalam bilik. So dia dengan staff tu naik sekali untuk buka pintu bilik tu, untuk masuk bilik tu. Tapi masa Hazman nak keluar semula dengan barang-barang dia tadi, staff tu tanya dia satu soalan. Time dia kunci balik pintu bilik dia tu tadi, staff tu tiba-tiba bersuara. Dia cakap, "Abang, dah kena ke?" Hazman terdiam, heran dengan soalan dia tadi. Staff tu pun sambunglah bercerita sambil mereka berjalan untuk turun ke lobi tu. Katanya hotel tu memang keras. Ramai yang dah kena. Ada yang nampak perempuan rambut panjang atas katil. Ada yang nampak nenek tua berdiri dalam shower. TV hidup mati sendiri. Tingkap waktu malam kadang-kadang kena ketuk. Dan macam-macam lagi lah gangguan. Tapi katanya hotel tu tak ada sejarah hitam pun. Tak ada, apa orang cakap, tak ada kes-kes bunuh diri ke, mati kena bunuh ke, tak ada. Memang tak ada. Mungkin tapaknya dulu bekas tanah perkuburan lama. Itu je yang dia boleh teka waktu tu. Hazman pun teruslah komplain dekat hotel manager dia orang ni tadi, untuk minta refund. Tapi hampa. Manager dia langsung tak layan dia. So Hazman ni ugut lah untuk viralkan hotel ni kalau dia orang tak nak refundkan bilik, dia orang tak nak refundkan duit Hazman ni tadi. Tapi tetap tak jalan juga. Nasib baiklah bukan duit Hazman yang bayar bilik tu. Tapi sejak kejadian tu dia nekat takkan dah off station ke mana-mana tanpa ada kenalan dekat tempat tu. Sebab rupa-rupanya tempat paling mewah pun belum tentu selamat bila penghuninya bukan manusia. Tu kisah yang pertama. Kita ke next kisah pula. Kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni pula dikongsi oleh Syah. Malam ni aku nak bawa korang ke satu tempat yang sunyi, terletak di atas bukit, dikelilingi pokok-pokok tinggi. Ada sebuah hotel di Tenom, Sabah. Dan ini kisah benar yang dialami oleh aku, iaitu Syah, sewaktu menghadiri satu mesyuarat kerja sekitar tahun 2009. Syah ni berasal dari Kota Belud, bekerja di sebuah jabatan kerajaan. Satu hari tu, dia menerima surat menghadiri mesyuarat bukan di Kota Kinabalu seperti biasa, tapi jauh, iaitu di Tenom. So, time tu dia bersama Kak Su, Abang Yus dengan Abang Maj. Diorang bertolak awal sehari menaiki satu kereta, sebuah kereta. Selepas 5 ke 6 jam perjalanan macam tu, mereka dah sampai di Tenom. Hotel tempat mereka tinggal ni terletak dekat atas bukit. Satu-satunya bangunan di kawasan tu dikelilingi hutan dan pokok tinggi. Kalau korang orang Sabah, korang tahulah hotel ni dekat mana. So, bangunannya pula nampak macam bangunan lama. Cat dah terkopek, lift nampak usang, suasana lobi lembab dan suram. Korang boleh bayangkan kan? Nak dijadikan cerita, Syah dan Kak Su ni diberi bilik di tingkat 4. So mereka naiklah lift dan sampai je dekat bilik, Syah ni pun bagi salam sebelum masuk. Assalamualaikum. Aku pun terus melangkah masuk. Tiba-tiba bila masuk je dekat dalam bilik tu, bulu tengkuk aku ni rasa meremang dan kepala aku rasa berat sangat waktu tu. Bilik tu gelap sangat, berbau hapak
Dan ada sofa kayu antik yang menyeramkan dalam bilik. Waktu aku masuk bilik tu, tingkap dia tak terbuka. Dia macam, apa orang cakap, bekung. Dia macam, tak pernah dibersihkan, macam tu lah. So aku ni pun teruslah buka tingkap supaya udara luar masuk ke dalam bilik. Katil Kak Su dekat dengan tingkap dan katil aku betul-betul menghadap pintu tandas. So means ada 2 katil single lah. Time tu bila dah ada dalam bilik tu, aku buat pemeriksaan rutin. Buka almari, buka tandas. Tapi bila aku buka tandas tu, nampak gelap sangat. Gelap gelita waktu tu. So aku pun buka lah lampu. Aku buka lampu, masih nampak suram sebab lampu mentol tu warna kuning. Tiba-tiba aku nampak sesuatu melintas dekat dalam tandas. Dia macam ada kelibat bayang-bayang hitam lah. So dia cepat-cepat tutup pintu tandas tu dan dia diamkan diri. Dia tak cakap pun dengan Kak Su ni tadi apa yang dia nampak. Nak dipendekkan cerita, hampir je waktu maghrib, aku dengan Kak Su terdengar suara kanak-kanak berlari dan ketawa di lorong bilik hotel kami dekat luar pintu tu lah. Bunyi dia macam ramai sangat orang masuk ke bilik sebelah. Tapi waktu turun makan malam tu, bilik sebelah ni sunyi. Tak ada siapa-siapa. Waktu balik dari makan pun, suasana masih sepi je. Aku pun dalam hati, tadi bukan main ramai lagi masuk dalam bilik sebelah ni, macam satu keluarga besar je nampak. Tapi dengar-dengar macam sunyi je, masih sunyi je. Dari kita keluar pergi makan tadi sampailah kita balik dari makan ni pun masih sunyi. Aku cakap dalam hati lah. Pada pukul 9.30 malam, aku time tu tak boleh tidur. Kak Su pula dah dibuai mimpi, dah lena berdengkur lah. Time tu kami tidur tutup lampu. Hanya lampu tandas je kami buka. Time tu aku tidur mengiring ke kiri, menghadap Kak Su. Tiba-tiba mata aku terbuka. Aku tersentap. Pintu tandas time tu terbuka sikit. Tapi kenapa cahaya makin malam? Dia macam makin gelap macam tu. Dari celah pintu tu muncul satu lembaga hitam kelabu-kelabu macam tu. Nampak macam tinggi, kurus, macam gumpalan asap macam tu. Tiba-tiba time tu aku rasa aku lumpuh. Tak boleh nak bergerak dan mata aku tak boleh nak tutup. Makhluk tu mengelilingi katil aku. Dari belakang ke depan, tepi, lalu berhenti dekat depan muka aku. Wajah benda tu hanya seinci je dari wajahku. Tiba-tiba, sesuatu yang sejuk menyentuh pipi kanan aku. Makhluk tu rupa-rupanya tengah menjilat pipi aku, kata dia. Time tu aku dah tak fikir apa. Aku just mampu baca ayatul kursi sebanyak-banyak mungkin dalam hati aku. Dan akhirnya makhluk tu menghilang macam tu saja. Macam asap kena tiup angin. Pada pukul 3.40 pagi pula, aku cuba nak tidur balik. Tapi kerebuk. Bunyi kanak-kanak bermain dekat luar bilik aku. Sambil ketawa riang. Bunyi tu makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat. Kemudian berpindah ke tingkat atas pula bunyi dia. Seolah-olah anak kecil sedang berlari, melompat-lompat atas lantai atas bilik kami. So aku pun cakaplah dalam hati aku, siapa yang biarkan budak-budak ni main pukul 4 pagi ni? So time tu aku biarkan je. Aku cuba nak tidur sampailah aku tertidur. Keesokan paginya pula, aku dibangunkan oleh Kak Su. So diorang berdua ni bersiaplah kemas-kemas barang dan terus turun. Time tu meeting dah start lah. Tapi kepala aku langsung tak fokus disebabkan kejadian semalam. Aku masih terbayang peristiwa malam tadi. 2 minggu selepas kejadian tu. So aku bagi tahulah
perkara sebenar dengan Kak Su ni. Lepas tu tiba-tiba Kak Su ni bagi tahu aku, Syah, terima kasih tau. Aku pun pelik lah. Terima kasih kenapa pula? Kak Su cakap, sebab malam tu kau tak kejutkan aku langsung. So aku time tu gelak perlahan je lah, sebab aku tak berapa nak faham apa yang Kak Su ni sampaikan. So aku biarkan je. Mungkin Kak Su tahu kot apa yang aku rasa waktu kami masuk je bilik tu. Aku rasa Kak Su tahu kot, tapi dia diam je. Dia tak nak tanya apa-apa ataupun cakap apa-apa, sebab dekat tempat tu kan, orang cakap kalau kita rasa sesuatu ataupun kita nampak sesuatu, jangan cerita dekat tempat tu. Takut nanti apa orang cakap, benda tu ikut kita sampai ke rumah. Macam tu lah. So, pengajaran dia dekat sini, dekat mana pun kita berada, jangan pernah lupa lindungi diri kita dengan doa dan zikir. Sebab makhluk halus tu juga hamba Allah, dan hanya Allah lah sebaik-baik pelindung, kata dia. So itu sahaja kisah yang dikongsikan oleh Syah ni tadi. So tamat kisah kita pada video kali ni. Kalau korang suka video kali ni, korang boleh like, komen and subscribe channel Mai, okay? Supaya korang tak tertinggal kisah-kisah seram yang akan Mai share selepas ini. So satu lagi, kalau korang ada kisah seram, korang boleh share di email Mai di bawah, dan ataupun di DM Mai dekat TikTok ataupun IG Mai. Link TikTok Mai ada letak dekat profile YouTube Mai. Korang boleh check, okay? So bye bye. Assalamualaikum.